Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua motovlogger dan juga bukan motovlogger. Welcome back to my YouTube channel. Wallet tinggal pula. Hai. Ni dah kalau nak pergi kerja tinggal wallet pula. Alamak. So actually sekarang ni aku tengah try set up baru. Kali dengan intercom ni boleh pula aku tertengok wallet. Aku dah agak dah pasal something tinggal. Sebelum ni mic mini aku letak dekat dalam helmet. Bukan dekat depan. Dia depan helmet tapi bukan depan mulut lah. Dia dekat belah tepi. Tapi sekarang ni aku tengah letak dekat belah tepi, belah depan. Dekat area chin mount mic mini. Whether dia punya sound tu okey ke tak, makin bagus ke tak, macam mana. Tak muat. Aku pun nak mencelah sebab tak muat. Oh, lagi familiar kan setup ni. Sebab dia agak macam ni sikit, susah sikit. Macam aku kena proper setup lah. Sebab dia mengganggu mulut aku sikit untuk bercakap. Jadi position dia kena ke atas sikit. Oh, harap setup ni okey lah. Sebab masalah aku ni bila aku edit video, dia punya sound tu tak dengar tau. Itu aku punya problem tau. So macam video content dah best, tapi sound yang problem. Oh, by the way, aku bersama dengan Zack 650 RS. So classic looks bike. From Kawasaki. Macam korang tahu, before this aku lalu bawa motor daripada motor Kawasaki juga, tapi Vulcan. So video ni lebih nak pada test sound je sebenarnya. Dia fun lah. Motor ni fun. And basically fun dia bukan fun sebab sini juga sebenarnya. Dia sebab kau bawa pergi kerja 650, power yang sangat cukup untuk speed untuk bawa pergi kerja lah. That's the thing. Aku rasa kalau kelaju macam ni, angin, bunyi angin je lebih ni. So kalau setup ni okey, aku share dengan korang macam mana aku buat setup ni. And then maybe korang boleh ikut lah. Kepada maybe ada yang tengah mencari-cari kan. Korang dah beli mic mini, dah beli action cam, but dia punya sound tu tak dapat macam apa yang korang nak. So nanti aku share dengan korang lah the setup yang maybe korang boleh apply, and maybe yang korang boleh guna untuk video korang. Ya. Tak jam.
By the way, motor ni kalau korang beli kat traffic light, korang akan rasa panas sikit tau. Macam bawa ZX-R. Dia panas tapi panas sikit lah. Dia tak panas sangat pun. Dekat Buku Lali. Macam tak jam. Macam. We never know. Dia kalau aku bawa Ninja, aku boleh lah duduk belah kiri sana tu. Sebab nanti nak depan tu nak mencelah. Tapi bila kau bawa yang handlebar tinggi macam ni kan, so rasa kekok sikit lah bila kau nak mencelah. Ya, ya. Tapi hari ni macam orang macam kurang. Ya, apa kita maintain jam 4. Oh, depan tu ada polis ya. Macam semalam juga. Depan ada polis. So kita kena slow down sikit and then so possibility untuk kereta tu ke kiri tu tinggi. Maintain the speeds. Oh, patutlah aku lambat sikit. Kalau tak, kalau waktu time macam ni aku dah kat depan dah. Ni sikit lambat ni. 8.36. Tapi aku punya ni aku set up KTRC 1, Kawasaki Traction Control 1. And then sabar. Dia ada 2 lah. 2 ke 3? Kawasaki Traction Control 1, 2, 3 ataupun korang nak off Traction Control tu lah. So the function of traction control ni sebenarnya untuk control tayar korang daripada overspin lah. Bila dekat corner kan, dia bukan launch control tau, dia beza. Launch control tu lain. Launch control tu yang macam starting tu. Ni tak. Ini dia kawal korang punya tayar sekali dengan ada engine braking ke apa tak. Nanti aku explain details apa itu Kawasaki Traction Control khas untuk pengguna motor daripada Kawasaki. Khas untuk pengguna motor Kawasaki Malaysia ataupun mana-mana Kawasaki. Macam ni big bike. Slow macam ni big bike. Oh, letih. Sumpah letih. Dia letih dengan dia penat sikit lah kat tangan. Sebab kau nak main clutch. Aku dapat dengar macam kipas motor ni dah berbunyi. Masuk ke kiri. Yep.
Okay lah guys, so give a like and subscribe, and I'll see you guys on my next video guys. Bye bye.